sebenarnya bantuan SARA ini, orang yang buat dia sebenarnya adalah billionaire Tauke Cina yang keluarkan framework benda ni, dan dia punya hasil adalah banyak keluarga lah dapat benefit. Macam mana sistem yang canggih ni tiba-tiba boleh ada? Sistem ini bukan dibuat oleh syarikat korporat ke apa tak. Basically idea seorang Tauke Cina lah, dan dia cuba test run dulu nak guna benda ni secara digitalize dan kita boleh check betul tak bantuan itu turun. Tak nak ada ketirisan lah, hilang pula bagi bantuan tapi tak sampai. So dia test konsep dia dengan 25 keluarga. Dia bina sistem di mana duit tu ada dan duit tu diturunkan melalui IC, dan kita pergi claim lah dekat kedai-kedai runcit macam Speedmart Car. Kita boleh beli barangan runcit yang asas kan, minyak, gula, tepung, beras and so on. Dan orang yang buat ni sistem agihan digital ni basically dia pertama dalam Malaysia. Sebenarnya billionaire yang orang tak kenal. Dia top 50 orang terkaya dalam Malaysia. Nama dia Tan Sri Eng Boon Kiat. Dia buat benda ni semata-mata untuk bantu orang. So dia buat dengan isteri dia. Dia set up satu yayasan dinamakan Yayasan Mai Kasih. Sebab tu kalau pergi dekat kedai runcit ada logo love tu, Mai Kasih. Mai Kasih tu yayasan depa. Depa dah buat benda ni lama, tahun 2009. So depa nak tengok macam mana RM100, RM50 boleh impact keluarga untuk beli barang asas je tanpa ada orang tengah yang pegang duit. So dia buat benda ni berjaya, dan benda ni menarik perhatian kerajaan sampai dia pun kata okey, kita guna je lah sistem ni, dah basically tak payah pening kepala dah. Sehingga framework ni bila dia pun gunakan tahun lepas untuk bagi SARA RM100 untuk semua orang, hanya dalam masa 2 hari RM91 juta distribute dengan telus. Orang claim guna IC saja. Semudah itu.